daripada keturunan adalah Ali bin Ubaidillah bin Imam Muhajir. Jadi Ba ni ialah family. Ba Fadal, Ba Alawi. Kalau kita nampak kata-kataan kabilah-kabilah orang Arab ni, dia start dengan Ba, itu ialah keluarga. Ba Alawi ialah keluarga Alawi, keluarga Rasulullah SAW lah. Ba ni Bani kan. Jadi Masjid Ba Alawi diasaskan oleh Syekh Ali Khalid Qasam. Syekh Ali Khalid Qasam ni ialah moyang, ayah pada moyang Ibn Padang. Dan Syekh Ali Khalid Qasam adalah orang yang pertama sekali daripada kalangan ahli bait keluarga Rasulullah yang datang hijrah ke Tarim. Sebelum ni tak ada pun keluarga ahli Rasul, tak ada pun kat Tarim ni. Orang yang first datang hijrah ke Tarim siapa? Ialah Syekh Ali Khalid Qasam nama dia. Pada tahun 518 Hijrah dah pindah ke sini. Dan dia meninggal di Zamban. Dan dia adalah orang pertama sekali yang wafat dan dimakamkan di Zamban. Pada tahun 529 Hijrah. Dan dia lah mengasaskan masjid ni. Tak, yang daripada Iraq Basrah tu atas lagi. Imam Muhajir nama dia. Keturunan ke-8 Rasulullah. Maksudnya dia ni macam ni. Dia Syekh Ali bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Imam Muhajir. Maksudnya tok dia atas lagi. Itu yang first datang ke Hadramaut. Cuma dia ni orang first masuk ke Tarim. Di Masjid Ba'lawi ni banyak cerita sangat. Antara cerita-ceritanya, tempat asal Masjid Ba'lawi ni start daripada tiang ni ke dalam. Ni masjid asal dia. Ni masjid yang ada ditambah. Masjid dia ditambah pun dah 500 tahun dulu. Cuma masjid yang first ni diasaskan dah hampir 900 tahun dah dalam ni. Dan proses pembinaan masjid ni mula-mula sekali sewaktu nak buat tiang, semua bentuk ukiran tiang yang sama. Tengok yang ujung sekali. Tiang tu je yang pelik sikit. Jadi ceritanya, sewaktu kontraktor zaman dulu nak buat masjid, akhir buat tiang terakhir tu dia fikir aku nak buat bentuk macam mana. Balik ke rumah. Esok pagi datang tengok-tengok dah terjadi dah macam tu. Jadi dia pun terkejut. Tanya Habib, cakap berkemungkinan yang buat tiang ni ialah jin ataupun malaikat. Jadi hasilnya tiang tu bukan dibuat oleh manusia. Sampai sekarang dia tengok lagi ukiran macam tu bukan manusia buat. Sebab peristiwa yang berlaku first nak bina masjid ni, dia orang cakap aku nak buat macam mana. Dan hasil daripada niat yang baik Tuan Habib Syekh Ali Khalid Qasam ni, maka Tuhan tunjukkan kemuliaan masjid ni dengan memberi satu kemuliaan yang dijadikan tiang ni bukan dibuat daripada manusia lah, sama ada daripada jin ataupun malaikat. Ni apa yang cerita yang dibukukan dalam kitab-kitab sejarah lah. Yang kedua, pintu depan ni nama dia Babul Khidir, pintu Nabi Khidir. Kenapa dinamakan pintu Nabi Khidir? Dia banyak cerita lah. Ada kata pintu ni, ada kata pintu di depan tu. Walhasil cerita dia, setiap minggu pada hari Jumaat selepas asar, orang yang pertama keluar daripada Masjid Ba'lawi ni ialah Nabi Khidir alaihissalam. Setiap minggu. Maksudnya setiap minggu hari Jumaat selepas asar, sebaik saya imam bagi salam, orang yang pertama sekali keluar daripada masjid ni Nabi Khidir. Jadi ceritanya, kita bila cerita ke orang, kadang orang tanya, betul kan Nabi Khidir ni keluar? Jadi kita kena ingat yang pertama sekali Nabi yang masih hidup lagi ni ada 4 orang kan. 2 Nabi di langit, 2 Nabi di bumi. 2 Nabi di langit, Nabi Idris dengan Nabi Isa. 2 Nabi yang hidup berada di bumi, Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir. Tu kalau kita semua dah sebutkan lah. Kita sejarah semua. Antara ni Bidayah wa Nihayah. Jadi ceritanya, ada orang tak percaya dengan cerita ni. Dia bertanya kepada Habib Ali Masyur, Mufti Tarim. Kata Habib, betul ke Nabi Khidir keluar hari Jumaat lepas asar? Orang yang pertama keluar. Habib Ali Masyur cakap betul. Kalau kau tak percaya, hari Jumaat yang terdekat, kamu datang ke Masjid Ba'lawi, tengok siapa yang keluar orang pertama sekali. Itulah Nabi Khidir. Maka dia pun pergilah sembahyang kat masjid ni hari Jumaat lepas asar. Dia pun standby tengok siapa yang keluar ni. Jaga setiap hujung pintu. Habis imam bagi salam, tengok orang pertama yang keluar. Terkejut dia. Rupanya orang yang keluar tu ialah Habib Ali Masyur. Dia kata, Habib Ali cakap Nabi Khidir, tapi Habib Ali sendiri yang keluar. Tak kena Habib ni nak mengkhianat ni, nak menipu ke apa ni. Keesokan hari jumpa Habib Ali Masyur. Jumpa Ali Masyur nak marah lah, kata kenapa Habib Ali cakap Nabi Khidir, tapi Habib sendiri yang keluar. Orang yang first keluar. Jumpa Habib Ali, cerita kat Habib Ali cakap, kemarin aku tak semayang pun kat Masjid Ba'lawi. Aku semayang kat masjid lain. Ni siapa orang tu?
Jadi antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Khidir ni, dia boleh menyerupai dengan mana-mana orang. Itu antara kelebihan Tuhan bagi kat dia. Jadi walhasil berkat husnuzon lah. Bukan maksud kita kata oi memang orang first keluar untuk Nabi Khidir. Bukan. Maksudnya kalau Tuhan nak bagi rezeki kita akan jumpa lah. Bukan maksudnya oi tak jumpa ni betul. Bukan. Itu atas kita sendiri lah. Macam kita dengan Rasulullah SAW sendiri. Bukan semua orang boleh mimpi di Rasulullah. Yang Tuhan bagi rezeki, bagi takdir boleh jumpa atas asbab banyakkan selawat macam tu lah kan. Sama juga dengan Nabi Khidir. Walhasil Nabi Khidir ni masih tetap hidup lagi. Cuma khilaf ulama dia ni adakah wali ataupun nabi. Tu je. Tapi walhasil dia memang masih hidup lagi sampai sekarang. Dan banyak peristiwa-peristiwa mengenai Nabi Khidir ni yang dialami sejak zaman Nabi Musa sampai sekarang ni. Banyak peristiwa-peristiwa orang berjumpa dengan Nabi Khidir. Emak Nabi Khidir menjumpai seorang budak. Nabi Khidir ni menyerupai dengan orang tua tu macam-macam. Atas pengalaman masing-masing. Semua itu kekuasaan Allah Ta'ala lah. Kemudian di Masjid Ba'lawi juga, di belakang tu yang dinding yang bucu-bucu tu tempat khas, tempat Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Imam Haddad yang pengarah Al-Haddad tu selalu datang ke Masjid Ba'lawi, dia akan duduk di belakang tu. Tempat dia ibadah, baca Quran, berzikir semua kat penjuru hujung. Manakala tempat yang ada kayu kecil kat situ ada kayu. Ini tempat menjadi sandaran para habaib. Start daripada zaman dulu 900 tahun sampai sekarang tu tempat habib ada duduk sandar situ. Syekh-syekh tu semua sandar situ. Dan ni antara binaan kayu yang zaman dulu 900 tahun lah. Dan menjadi tempat sandaran utama Syekh Abdullah Al-Idrus. Al-Zambat kan kubah yang besar tu kan. Yang ada macam tabut kayu kubah di dalam kubah tu. Syekh Abdullah Al-Idrus orang pertama dinamakan keluarga Al-Idrus. Jadi dia duduk kat situ. Ceritanya Imam Haddad kat situ, Syekh Abdullah Al-Idrus kat sini. Dan jarak Imam Haddad duduk kat situ dengan jarak yang Abdullah Al-Idrus duduk kat sini, itulah jarak kubur dia orang. Imam Haddad dan Abdullah Al-Idrus di Zamban. Tu jarak apa ni, jarak kubur dia orang sama jarak dengan ketika Imam Haddad duduk kat belakang dengan kat sini. Kemudian masjid ni juga setiap hari Khamis dia orang akan baca kitab Sahih Bukhari. Orang kampung akan datang kat sini. Sebab tu kita cakap orang-orang di sini mementingkan ilmu, adab, apa semua tu. Melebih tepat lain dia tak ada riak-riak pun, tak ada nak ambil Facebook dan setiap minggu kami akan buat bagi Bukhari, tak ada. Bahkan orang-orang kampung kat sini paling kurang dia akan khatam Sahih Bukhari ni seumur hidup dia sekali atau 2 kali seumur hidup. Orang kampung bukan syekh-syekh, bukan orang alim. Sebab pengajian Sahih Bukhari orang kat sini setiap minggu berjalan. Sekali baca habis, pulang balik. Sampai bila? Sampai nanti, sampai kiamat. Itu pembacaan di sini. Dan Masjid Ba'lawi ni juga apa lagi cerita dia? Di sini ada satu panggil bukan telaga lah, ada macam apa masalah macam perigi. Telaga tu perigi kan. Dia ada perigi yang dipanggil telaga syifa. Telaga yang menyembuhkan kalau sakit-sakit apa orang bertabaruk ambil air di telaga di Masjid Ba'lawi ni lah. Cuma sekarang dia tutup lah. Dia tutup, dia tengah nak baiki macam tu lah. Tu biasa kalau orang nak ambil tabaruk pun, nak ambil perkataan pun dia macam juga. Depan tu sikit dia ada macam kolah. Di atas sikit dia ada kolah. Kita ambil air kat situ sikit lah, kalau minum ke apa. Dan dalam Masjid Ba'lawi ni ada 3 masjid. Ni Masjid Ba'lawi. Depan sikit kat tangga tu belah kanan masjid lain. Nama ni Masjid Ahmad Bajahdak. Yang kalau keluar sikit tak nampak kayu, 3 kayu tu. Tu masjid lain pula. Maksud dalam Masjid Ba'lawi ni ada 3 masjid. 3 masjid lah. Allah. Cerita lah pasal Masjid